Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada kita semua sebagai manusia supaya beribadah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas. Allah perintah kita semua, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kena sembah Allah ni? Kerana dialah alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kita, dan tujuan utama kita beribadah adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kita mendapat takwa. Itulah yang paling penting. Jadi bila kita beribadah di mana-mana sahaja, kita perlu dapatkan takwa. Terutamanya kita bila berada di tanah suci, kita beribadah hendaklah kita bawa balik semula bekalannya adalah takwa. Sebab Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan adalah tidak lain tidak bukan adalah takwa. Jadi kadang-kadang kita datang jauh-jauh untuk beribadah, datang ke tanah suci. Tapi kadang-kadang kita bawa pulang kurma dan sebagainya. Sedangkan yang paling penting adalah takwa. Jadi semoga kita semua lepas ni dapat beribadah, dan semoga dengan ibadah kita lepas ni kita dapat mencapai takwa, insya-Allah. Ma'assalamah.